Bayangkan korang dijemput ke sebuah rumah agam yang mewah. Owner dia seorang toke ataupun businessman yang berjaya. Dia mempunyai seorang isteri, anak-anak dan terkenal dalam kalangan masyarakat. Pada mulanya semua nampak normal. Tapi beberapa tahun kemudian polis menemui ribuan serpihan tulang manusia yang tertanam di kawasan rumah tersebut. Lebih mengejutkan, jiran-jiran mereka berkata kami langsung tidak pernah mengesyaki apa-apa. Bagaimana seorang lelaki biasa mampu menyembunyikan rahsia sebegini rupa selama bertahun-tahun. Inilah kisah sebenar Herbert Richard Baumeister. Selamat kembali ke dalam channel dan lagi di channel ini kita membongkar kisah jenayah sebenar, misteri dunia dan sejarah yang jarang dicerita ramai. Jika anda sukakan kandungan seperti ini, jangan lupa tekan butang like, subscribe dan aktifkan butang loceng supaya anda tidak terlepas video-video akan datang. Siapakah Herbert Baumeister? Herbert Baumeister dilahirkan pada tahun 1947 di Indiana, Amerika Syarikat. Sejak kecil, ahli keluarganya menyedari tingkah laku Herbert yang agak berbeza. Dia suka bersendirian, tak suka bergaul dan suka bersendiri dengan kerja sendiri. Minatnya terhadap perkara-perkara yang pelik dan aneh mula menimbulkan kebimbangan ke atas kedua ibu bapa dia. Apabila Herbert meningkat dewasa, kehidupannya kelihatan sudah berubah. Dia mula berkahwin. Dia ada 3 orang anak. Dia pula ada perniagaan yang mana dia membuka rangkaian kedai barangan terpakai yang berkembang pesat. Ramai melihat Herbert ni sebagai contoh satu kejayaan. Tapi tiada siapa yang tahu di sebalik senyumannya ada sisi yang sangat berbeza. Pada awal tahun 1980-an, beberapa lelaki muda mula dilaporkan hilang di sekitar kawasan Indianapolis. Minggu demi minggu, bulan demi bulan, bilangan mereka semakin bertambah. Tapi kes-kes ni dia tak segera disambungkan antara satu titik ke titik yang lain. Ini membuatkan Herbert susah dijejaki ataupun menjadi suspek. Ketika itu siasatan terhadap kehilangan tersebut dia berjalan perlahan dan ramai keluarga mangsa menunggu tanpa jawapan. Tiada siapa yang menyedari bahawa seorang pembunuh mungkin sedang hidup dalam masyarakat di kawasan itu. Tidak lama kemudian, Herbert membeli sebuah rumah agam yang dikenali sebagai Fox Hollow Farm. Rumah itu sangat besar, terletak jauh dari pusat bandar. Dia ada kawasan hutan dan tanah yang luas. Tempatnya kelihatan tenang, tapi di situlah di mana pihak berkuasa kemudiannya menemui bukti yang mengejutkan. Selama bertahun-tahun, keluarganya dikatakan langsung tidak mengetahui apa yang berlaku di sebalik kehidupan berganda Herbert Baumeister. Kemudian pada tahun 1994, seorang lelaki yang menggunakan nama Tony Harris membuat satu laporan kepada anggota polis. Beliau menceritakan bagaimana beliau berasa seolah-olah berada dalam situasi yang sangat berbahaya ketika bersama seorang lelaki yang memperkenalkan dirinya dengan nama samaran. Beliau akhirnya berjaya meninggalkan lokasi tersebut dengan selamat. Maklumat yang diberikan oleh Tony Harris ni dia menjadi titik perubahan. Polis mula menyusun semula petunjuk-petunjuk yang mereka sudah ada. Sedikit demi sedikit, nama Herbert Baumeister mula muncul sebagai suspek dalam siasatan. Apabila polis memperoleh kebenaran ataupun warrant untuk memeriksa Fox Hollow Farm, mereka menemui sesuatu yang tidak pernah dijangkakan. Serpihan tulang manusia ditemui di beberapa kawasan hartanah tersebut. Pakar forensik kemudian dia menjalankan proses untuk mengenal pasti
tulang-tulang ini adakah terkait dengan mangsa? Siasatan kemudian menunjukkan jumlah mangsa yang dikenal pasti jauh melebihi apa yang disangkakan pada awalnya. Malah sampai ke hari ini pihak berkuasa sebenarnya mereka masih meneruskan usaha mengenal pasti semua sisa manusia yang ditemukan di kawasan rumah Herbert Burmester. Ketika siasatan semakin hampir dengan Herbert berancang untuk meninggalkan Amerika Syarikat dan menuju ke Kanada. Tapi apa yang pelik, tidak lama kemudian beliau ditemui meninggal dunia akibat bunuh diri. Disebabkan itu banyak persoalan yang tidak terjawab. Berapa ramai sebenarnya mangsa? Adakah semua kehilangan berkaitan dengan Herbert? Dan apakah motif sebenar di sebalik kehidupannya yang penuh dengan rahsia? Soalan-soalan ini terus menjadi bahan kajian penyiasat sampai ke hari ini. Herbert Burmester mengingatkan kita bahawa wajah seseorang tak semestinya mencerminkan siapa dirinya. Ini menunjukkan betapa pentingnya setiap laporan kehilangan disiasat dengan teliti dan bagaimana kemajuan sains forensik membantu menyelesaikan kes tersebut. Walaupun bertahun lama telah berlalu, usaha mengenal pasti masih diteruskan demi memberi jawapan kepada keluarga yang menunggu sekian lama. Terima kasih kerana menonton episod kali ini. Pastikan korang subscribe supaya korang tak terlepas episod yang akan datang.